Hari ni jom kita try lagi satu resipi daripada negara seberang, iaitu sambal terong khas Bali. Simple je guys. Terong tu kita tak masak pun, dia macam mentah-mentah macam tu. Then dia jadi macam salad lah lebih kurang. Dia macam ni, cantik je kejadiannya. Jom kita buat. Mula-mula korang perlukan terong ni, terong bulat hijau ni. Kemudian korang hiris nipis-nipis, and then korang kena rendamkan dengan air dan juga garam bagi dia keluar segala getah dan mengekalkan warna terong tersebut. Bila dia dah keluar getah dia, warna air macam ni, korang cuci balik, and then korang letakkan dalam satu bangkuk. Campurkan dengan bawang merah yang dihiris, cili padi yang dipotong, kalau ada cabai rawit lagi sedap, and then perasakan dengan sedikit garam dan juga serbuk perasa. Gaul sebati sampai dia mesra dan lemas dengan perasa tu. Korang panaskan minyak kelapa, gaul sekali dengan belacan, bagi dia belacan tu bau wangi. And then korang boleh tuangkan ke dalam bahan-bahan tadilah, and then perahkan jus limau, gaul sebati, dah siap untuk dihidangkan. Ni korang dapat dengan telur dadah dengan nasi putih panas-panas, settle, siap dah. Okay guys, selamat mencuba.